Apa? So this is the beach house. Hari ni adalah hari yang kita dapat kunci. So jom masuk. Assalamualaikum. So this is the house. So the first thing, masuk-masuk je ada satu bilik. Okay, dekat sini ni adalah bilik dia. All furniture are include. Kita ada tempat untuk letak kasut. So this is shoe rack. Bawah pun. And then dekat sini ada cermin. Masuk. The view! Ni memang paling mahal because of the view. You akan dapat direct access to Pantai Cenang. And then, kita pergi depan lagi. Tada! Okay, semua ni dah include. So, memang dah termasuk semua dah. Berbaloi bagi ni. Semua ni dapat. Okay, and then ni adalah dapur. Kita konsep blue-blue macam tu. Dia punya kitchen cabinet pun semua warna biru. Ni all in dah. Kita dapat stove, microwave, and then kitchen cabinet. Kita dapat peti ais. Sini pula kita ada washing machine and dryer. Jom kita masuk bilik. Okay, this is another room. Dia ada 3 bilik. Okay, dah termasuk dengan cabinet and also katil. Ni adalah toilet. So, the toilet macam ni. And this is the master bedroom. Master bedroom with a stunning view. This is Pantai Cenang. Nampak Park Royal dekat situ. Yang sebelah ni dia nak bina. Tapi 2030 baru siap. So, kita tak payah fikir dulu lah yang tu. So, rumah ni semua dah include. Furniture semua dah all in. Kecuali cadar, bantal. Tu je. Yang lain semua dah all in dah. Memang boleh masuk bawa kaki je. Bawa kaki, bawa badan. And dia dah termasuk dengan langsir. Tapi langsir nanti baru kita akan pasang. But so far, Nini sangat-sangat puas hati. Sebab masuk je. Sebab dah lupa dah sebenarnya macam mana rupa rumah ni. Sebab kita orang nampak daripada visual je. And ya Allah, berbaloi sangat. Cantik. Memang patut berterima kasih kat ibu. Sebab ibu yang suruh beli rumah ni. And end up, Nini pun puas hati. So, lepas ni, siapa-siapa yang nak datang Langkawi, nak booking, you boleh contact NC Hometown. Okay? Sebab kita ada beberapa unit dekat Langkawi and also Penang, yang mana you boleh book untuk family ataupun you boleh book untuk apa-apalah. Tapi untuk Langkawi ni untuk stay. Because dia ada 3 bilik, so family yang besar boleh datang sini. So, sebelum ada orang kata, oh mahal lah 1.5, better beli tanah buat sendiri. Ada betulnya juga kalau you memang duduk Langkawi, memang boleh proses semua sendiri. Tapi macam Nini duduk dekat KL. So untuk bina satu rumah daripada scratch, memang perlu orang yang bertanggungjawab. Walaupun you have the money, tapi you tak ada dia punya skill untuk buat, end up you akan rugi lagi banyak. Sebab macam Nini buat daripada scratch beberapa projek sebelum ni, memang you kena hire the right person. Sebab kalau tak, duit you akan habis macam tu je. Tapi this one, because kita memang terus bayar all in, tak payah fikir langsung, Nini just bayar, end up, semua dah siap dah. Plus, dekat sini, dia dah complete dengan semua facility. Dia ada lebih kurang 30 facility. So, tak payah pening. Kalau macam you bina sendiri, then you have to fikir daripada A to Z. Hassle bagi orang yang nak senang. Macam ni memang ni nak senang je. Pening kepala nak fikir. Nak buat daripada awal sampai akhir. This is basically it for the house tour. Ini baru je dapat kunci hari ni and ini terus buat house tour. Kalau you nak tengok proses dapat kunci tu, Nini ada buat vlog video sebelum ni. You boleh tengok video tu. And nanti in next video, baru kita akan cerita tentang pros and cons buat business homestay. And also, apa yang nak buat as a first time owner homestay. Next episode. Jangan lupa like, share and subscribe YouTube channel Nini, okay? Until then, bye, annyeong. One of the best part duduk dekat sini sebab dia dapat direct access to the beach. So, turun je daripada apartment tu, you boleh terus pergi ke beach. And beach ni private, so you boleh enjoy. Dia tak campur dengan public. So, ni lah laluan dia. Memandangkan macam belum completely siap, dia punya pantai macam ni. Tapi boleh nampak all the activity dekat sini. Wah, dah sampai pantai.
Yang ni dapat direct access. Tada! Ni adalah Pantai Cenang ataupun Pantai Tengah di Langkawi. So kalau you macam berjogging, bolehlah pagi-pagi jogging sini.